Belum daripada kita nak masuk isi kandungnya tu, insya-Allah lah kita nak buka suara dia sedikit. Kerana tak kena pergi cari tuai dah. Kerana orang main tahu udara hari ni dah. Hak duk kata kena pergi cari tuai tu tak des masa sangat tu. Kerana ya kecek tu kecek tahu udara. Apabila kita nak sipar pun kena sipar mengikut udara jugalah. Itu cara adil di antara satu sama lain. Jadi tak melengahkan masa, insya-Allah kita akan dengar perkataan dia sedikit belum daripada kita nak kupaskan akan perkataan dia satu persatu biiznillahi ta'ala. Apa pandangan tentang perkampungan sunnah yang nak membetulkan umat Malaysia daripada syirik? Allahu Rabbi. Tahu dah ni. Kita nak membetulkan orang daripada syirik mana kalau kita sesat. Kita nak mengajak orang kepada kebenaran, mesti kita tu dalam kebenaran. Faham lagi? Nah, kita dalam kesesatan. Macam mana nak ajak orang kepada kebenaran? Nabi kata, "Satabtariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah." Umat aku akan berpecah kepada 73. Sintani wa sab'una finnar. 72 dalam api neraka. Wahidah fil jannah. Satu golongan saja masuk syurga. Ya Rasulullah, man hum wahid fil jannah. Ya Rasulullah, siapakah mereka satu golongan dalam syurga? Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi wa fi riwayatin al jamaah. Yang selamat masuk syurga ialah yang atas jalanku dan sahabatku dan jamaah. Jamaah itulah aku dan jalanku, itu sunnah. Jamaah itu ialah yang dihimpunkannya oleh ulama-ulama dunia dari dulu sampai kiamat. Faham tak lagi? Kita nak ikut Wahabi ke boleh ke tak? Jawabnya jangan, tapi ikutlah Nabi. Okey? Kenapa tak boleh ikut Wahabi? Kerana kita dilarang mengikut golongan yang mengkafirkan umat Islam. Wahabi adalah golongan yang mengkafirkan umat Islam. Faham? Bukan saja umat awam, ulama pun dikafirkan. Ulama dikatakan sesat. Imam Nawawi dikatakan sesat. Allahu Rabbi. Imam-imam mazhab, Imam Hanafi dikatakan ulama jahil. Jangan ikut golongan ni. Nak ikut Nabi. Kita boleh dengar sedikit daripada perkataan yang dikemukakan oleh ustaz kita ni lah. Dia ni memanglah orang terkenal di Nusantara kita. Dan kita pun pada peribadinya tidak ada muskilah di antara dia dengan kita, tak ada gapo. Dia adalah orang yang beriman menghadap kiblat tula dengan kita. Kita sebagai orang beriman menghadap kiblat tula dengan dia. Qira'ah satu saja Nabi Muhammad bin Abdullah itulah hak tula. Cuma ada tempat hak jadi tak serupa sedikit, iaitu tempat yang masalah fahaman. Fahaman kita adalah fahaman yang nak turutnya salafus salih. Fahaman mereka, fahaman ustaz ni nak turutnya khalafu, al-khalaf. Situ tempat beza di antara kita dengan dia. Cuma orang mari tanyalah, kerana orang agak kata dia ni orang yang ada ilmu pengetahuan, soalan senantiasa orang kena tanya orang hak mengaji. Alim ulama, siapa pangkat tak siapa tu suku kira. Cuma apabila masyhur, orang letak nampak kata duk mengajar, duk bergapo, agak kata ulama lah. Paktai kita ni ya payah juga nak tengok ulama ni. Terkadang orang main dontri, main gitar, main alat muzik buat ulama, paktai kita ya tukar. Wi janggut panjang sikit, wi pandai kecek sikit, ulama dah. Nampak tak tu? Tak kira lah di Thailand kita, di Nusantara kita umumnya tak ada tuju hak mana-mana satu. Jadi tepat hak nak ukur kata ulama tadi tu, man haula, kita sendiri pun terkadang orang awam ni sia juga diri dia. Sebab dia tak tahu nak tanya siapa, nak tengok lagu mana, nak buat lah mana, tubik natijah kata ini ulama, ini bukan ulama. Ulama ni iaitu mereka yang senantiasa makan saka Nabi.
Maka saka Nabi, yakni perkara yang dia bawa mari, tak kira amalan dia, pegangan dia, budi pekerti dia, pahamnya dia, kena bawa datang apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang mari. Atas lidah dia kena ada Quran, ada hadis, adanya pendapat sahabat, adanya pendapat-pendapat ulama-ulama mu'tabar. Bukan dah sebut di atas lidah, Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, sebut tok pantere, tok panyo, tok pauta, ini bukan. Walaupun nak pakaikan supaya tutup telinga dua belah ataupun tiga belah, empat belah, kata gilah sebelah tu, nampak tak ada pangkat tinggi mana, ikutlah lah mana pun, itu bukan. Itu bukan. Nampak tu tak? Nawi kita faham kata, kita Nusantara kita ni tertipu dengan pakaian. Memang orang nak bawa kebenaran tadi itu terkadang dia tak reti nak pakai juga. Terkadang nak bawa ajaran hak molek, piyah pun tak pakai. Tak kira atau bukan sunnah, atau punuh bukan sunnah. Nampak tu tak? Cara pakai ia, pakailah sistem jadi kata kita nak kecek agama. Kalau kita nak bawa masyarakat kepada cara hak molek, kita bawa lah rupa parah kita tu dengan cara hak molek. Ni kita duk lock kepada orang hak tak ada duduk di atas jalan ni, hak kena pakai yang molek, tertipu orang awam. Sedangkan kita tadi itu nak bawa ajaran molek, tapi pakai kita tak serupa dengan apa yang dipahamkan oleh awamin nas. Maka di situlah liarnya manusia daripada kebenaran. Ini tempat yang kita kena memahami dan apa yang kata kena tahu. Pangkat dia ni kita kata dia ni ustaz lah kita kata. Ulama ni tak siapa lagi pangkat. Awak apa? Adalah sebab-sebab dia tu. Cuma soalan ni muwajjah, salah ditujukan kepada dia. Orang mai tanya, apa pandangan? Ma ra'yuka ya syekh? Kalau bahasa Arab gitulah, apa pandangan pendapat tentang perkampungan sunnah yang hendak membetulkan umat Malaysia daripada syirik, ya kata. Daripada syirik. Lalu ustaz ni jawab, Allahu Rabbi. Maha suci Allah, Allah Taala ni Tuhan, tak sepatutlah tanya, sepatut kecek lagu ni. Gapo dia? Apakah pandangan ustaz tentang perkampungan sunnah? Perkampungan sunnah ni ia dibuatkan, ia dimengadakan oleh kerajaan Perlis untuk nawi orang awam tadi itu kenalkan Islam daripada sumber. Daripada dasar asli, daripada Alkitab was sunnah wal ijma' wa aqwali a'immah al-mu'tabarin. Daripada Quran, hadis dan pendapat-pendapat ulama hak mu'tabar. Mu'tabar ni makna kata yang dikenalkan dalam alam Islam. Semenjak daripada dulu sampai ke sekarang. Nak menggambarkan dan dia mengajakkan, mengadakan, panggilkan ahli-ahli yang mari bercakap tadi itu bukannya orang biasa, orang yang ada kepakaran, ada kebolehan, ada kelulusan. Nampak tu tak? Kita nak pergi kata, ini tak ada kelulusan, tidak akuan, tidak itu ni kita tajan salah kata kita zalim. Kecil lagu tu. Maka itu rupa perkampungan sunnah. Yang hendak membetulkan umat Malaysia, nak betulkan umat Malaysia, nak betul tak ada gapo. Nampak dah tu? Kita nak betulkan, tak ada masalah. Semua tadi itu kita boleh nak betul daripada syirik. Syirik ni kita nak betul ummah daripada syirik. Nak betul ummah daripada syirik. Jadi ustaz ni dia faham kata perkampungan ni tuduh pada ummah orang Nusantara semua ni musyrikun. Itu bukan maksud. Maksudnya kita nak menjauhkan ummah daripada syirik. Bukan mana tuduhkan ummah kata ummah tu musyrikun. Beramal dengan perkataan daripada perkataan ulama, dia kata araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fih. Barang siapa tak tahu akan benda hak tak kena. Kita tahu benda kena saja. Benda molek saja. Kita tahu iman, kita tahu tauhid, kita tahu ihsan, kita tahu ibadat masalah. Tapi kita tak kenal gapakah syirik, gapakah khurafat, gapakah bid'ah, gapakah perkara yang jadi jahiliyah dan sebagainya.
Nescaya satu hari kita akan jatuh di dalam itu. Beramal dengan perkataan dan pendapat Umar ibn Khattab, dia kata barang siapa mengenalkan Islam akan tetapi dia tak mengenalkan al-jahiliyah, Islam akan jatuh daripada diri dia satu hari, jatuh daripada diri dia sedikit demi sedikit. Akan hilang akhir sekali. Kenapa? Karena apabila kita tak kenalnya benda yang nak memunuhkan, maka di situlah kita jadi punuh. Balah mana misal tak faham gini lah kata kita nak musang dengan cara mudah. Kita mengaji bab ais maya saja. Tapi bab jatuh ais maya kita tak mengaji. Balah mana nak jadi? Kita pergi buat benda yang sebab manusia benda bergerak. Ya wak go tu, ya wak go ni, yalah tu, yalah ni. Tiba-tiba perbuatan yang keluar daripada diri dia tu perkara yang dikira nawaqidul wuduk, perkara yang menjatuhkan ais maya. Apa nak jadilah mana? Allahu Akbar dapat Tuhan setara mana ada tamak nino. Sama ada setara mana baca Fatihah kena setara mana. Tapi tak ada ais maya. La yakbalullah. Allah Ta'ala tak terima. Juga umat Islam, kalau dia tak kenalkan syirik, tak kenal khurafat, dia duduk dalam tu, seolah kata, dia tak tahu kata benda tu ada salah. Nampak tu tak? Perkampungan ni, cerak orang yang buat mari ni, amba boleh jazam dengan yakin kata dia tak ada tuduh umat kita adalah umat jadi musyrik. Lah. Akan tetapi nak mengenalkan bagi umat Islam kata syirik ni dia, khurafat ni dia. Kak ustaz tadi itu takut syirik itu terhapus di atas muka Nusantara ini. Kabalah mana hak ustaz nak? Ustaz kata subhanallahu rabbim. Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan. Seolah kata kalimatut ta'ajub. Pelik Allahu Rabbi. Allahu Akbar. Seolah gitu. Setengah sebut gini, setengah sebut gitu. Seolah kata sebut ni untuk nak membersihkan kata soalan perwaktan lagu ni, pahamai lagu ni. Tak sepatut kita ada. Apa tak sepatut kita ada? Kalau kita nak mempertahankan perkara yang jadi syirik, perkara yang jadi khurafah. Kerana dalam arahan hak ustaz dok bawa, tok guru ustaz seumpama Ali Jafri dan sebagainya, dia kata tak kena takut. Tak kena takut bagi umat kita ni, Nabi berjanji dah. Katakan wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ambil hadis mereka katakan sesungguhnya aku ni wa inni wallahi, dan sesungguhnya aku demi Allah tak takut di atas kamu, hei umat aku semua, bahawa nak jadilah kamu itu syirik lepas pada aku ni pejam mata. Akan tetapi aku takut sekali di atasmu. Berapa dia? Yakni takut Allah Ta'ala bukakan dunia sampai jadi terlupa akhirat. Hak tu aku takut. Maka tok guru yang ustaz duk berjalan balik belakang bayangnya dia kata syirik tak ada. Dia kata tak berlaku dah dalam dunia. Karena berhujah dengan ini hadis. Hadis ni sahih. Hadis sahih Bukhari wa Muslim. Tapi amun nak jawab kata wahadzal istidlal, ini ambil dalil ni istidlalun fasid. Istidlal yang salah. Kenapa? Kerana dalil tu kena tapi kita tak kena pada tepat. Apa pula jadi lagu tu? Moga kata ada hadis satu lagi. Hadis mana? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda kata apa nama ni? Dia katakan dia kata ma faqra aksha alaikum, Nabi kata. Hadis sahih juga. Aku tak ada takut di atas umat aku ni nak jadi pakai miskin. Akan tetapi aku takut sekali, fa wallahi, Nabi kata gini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Amr ibn Auf Al-Muzani. Dia kata fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinnani akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Jadi Nabi supah kata, aku ni demi Allah tidak takut di atas kamu, hei umat aku, katamu tu nak jadi orang pakai miskin. Akan tetapi aku takut Allah Ta'ala bukanya dunia, kama dia kamu itu terlekat dengan dunia sehingga kamu itu dibinasa sebagaimana Tuhan binasa umat-umat yang dulu. Maka soal, adakah dalam umat al-Islamiyah kita ni hak Nabi kata aku tak ada takut?
Hak kita ni jadi fakir miskin, tak ada takut sikit habuk. Soal. Adakah dalam umat Islam kita ni, umat al-Islam ya hadzal yaum, pada hari ni tak ada orang fakir miskin? Al-jawab, kalau kata tak ada fakir miskin, kadzib, dusta. Sebab betapa ramai orang fakir miskin tu, cuba tengok di dalam negara Malaysia, negara ada beberapa pertubuhan-pertubuhan untuk tolongnya masyarakat yang susah, yang fakir, yang miskin. Apakah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata aku tak ada takut kamu itu jadi fakir miskin? Takkan benda fakir miskin ni takkan ada dah, Nabi jamin dah ke? Takkan Nabi kecek tak benar kalau lagu mana ada pula. Nabi tak ada maksud lah tu. Nabi maksud kata tak akan jadi fakir semua umatku. Ya ada fakir miskin satu jumlah. Satu jumlah lagi boleh tolong gi mari. Juga hak Nabi kata aku tak ada takut kamu itu menyungutu Allah, syirik dengan Allah, tapi aku takut kamu itu dibukakan oleh Allah akan dunia, maka kamu tak ambil dunia tinggal akhirat. Itu bukan maksud kata tak ada berlaku syirik di atas muka bumi lepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Pia faham balah ni. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dia katalah mana. Ha tengok. Dia kata ma akhafu alaikum an tusyriku ay ala majmu'ikum li anna dhalika qad waqa'a min al-ba'd a'adzana Allah taala. Ha tengok. Ibnu Hajar kata dalam kitab Fathul Bari juzuk yang ketiga muka 211 dia kata kan hak maksud Nabi kata aku tidak takut di atas kamu bahawa nak syirik nak berlaku menyungutu lepas pada aku ni wafat ala majmu'ikum di atas kamu semua. Tak ada orang atas muka bumi ni berimej dengan cara tuling, berimej dengan cara bersih. Seorang pun tak ada atas muka bumi ni lepas pada Nabi wafat. Semua jadi musyrikun belaka. Tak. Bukan balas tu. Ada muwahhidun. Ada apa? Ada muwahhidun yang mengasaskan akan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berlaku setengah daripada umat ini. A'adzanallahu taala. Minta Allah taala berlindung. Imam Ibn Hajar kata balas tu. Sebab itulah Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Bak ni dia kecek molek. Dia kecek balas mana? Dia kecek kata gini. Dengan molek. Ustaz duk bimbang takut orang ni sekarang tak ada dah syirik. Dia kata. Salah mafhum. Mafhum daripada kalamihi, daripada percakapan dia. Tak ada berlaku syirik kata. Syirik apanya? Nak hapuskan khurafat, nak menghapuskan syirik. Demon ni nak syirik, nak khurafatkan umat Melayu kita ni. Dah ustaz jangan duk bimbang benda tu, apabila cerah mari pergi semata. Walaupun ustaz nak tambah pun tak duk dah. Nampak tu dah? Sebab itulah Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata balah mana. Dia kata dalam tafsir Mafatihil Al-Ghaib juzuk 17 muka 49. Dia katalah mana? Dia kata gini, Masya Allah la quwata illa billah sungguh. Tak kalau dia tafsirkan ayat Allah Ta'ala bunyi kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak ibadatkan terhadap berhala semua tadi itu dengan cara sepenuh-penuhnya, malaikat nak menjadikan puak ni tadi itu berhala, maksudnya sebagai orang tengah di antara dia dengan Tuhan. Lalu dia kata pada ayat lain, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini berhala ni adalah pembantu bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Fakhruddin Ar-Razi katalah mana dalam tafsir Mafatihil Ghaib, isma ayyuhal muslimun. Dengan molek hai orang Islam Nusantara, dikatakan wa nadhiruhu fi hadzal zaman. Dan umpama ini pada ini masa. Ini masa mana? Korong yang kenin. Fakhruddin Ar-Razi korong kenin tu. Lah mana? Ishtighalun kathirun minal khal bi ta'zimi kuburil akabir. Yakni dok bergaduh banyak ke daripada manusia dengan membesarkan kubur. Nampak tu tak? Habib Umar nak wari di Nusantara sebab negara Arab tak laku. Kalau kita pergi di Tarim, orang Tarim pun tak kenal dia. Orang Tarim tak kenal dia. Tak percaya pergi tengok. Nampak tu tak? Tak percaya pergi tengok. Sedangkan dia baca hadis tadi,
Kalau kita pergi tengok, ni saya dengar daripada kawan saya, saudara saya, sahabat saya yang siqah. Kita tak mahu nak sebut nama sini. Jazahullahu khair. Sebagai ustaz yang kita muamalat bagus. Dia tolong orang di seluruh dunia. Seluruh dunia. Pakai miskin makan ni, tepat ke dia ambil. Ya pergi dia ambil. Ya pergi dia ambil. Khabar sungguh ni, siqah rakyat. Kerana kita tengok dengan mata boleh tamatkan pagi kan. Ya pergi tengok umuh orang tadi itu, umuh orang Yamin tadi supaya rebel air je kata. Supaya gok air lah tempat tai kita. Gok kambing rebel-rebel tempat apa nama panggil duk tu lah sari dia lah kalau kita bahasa tani ke. Gitu ya orang Yamin duduk. Lalu dia tanya mana kau umuh Habib kan? Umuh dia duduk dano. Dia kata tu umuh dia kata. Allah seumpama stanu. Haduk mengajar, ajar kata kita kena zuhud. Anak murid Ali Jafri kata kita kena makan di ting sapah, dia kata. Kalau tak makan di ting sapah ni, takabur lagi kita. Orang Mesir kata muat contoh dululah, aku nak turut munglik belakang, dia kata. Masa duk mengaji dulu. Masya Allah sungguh. Umur seumpama Masya Allah, mallahu bihi alim. Umur seumpama ustanu. Ada kapal tubel khusus. Dua syapak kalau bahasa Sia, ada kapal tubel khusus. Lepas tu nak katalah mana? Kenapa ada tu? Lalu kita tak ada nak situ, nak sini. Wa nadhiruhu fi hadha zaman ishtighalun kathirun minal khalq bi ta'zimi kuburil akabir. Dengan membesarkan kubur-kubur. Tak percaya cuba kita tengok di Tarim. Tak ada kubur mana-mana, malaikat dipuja. Di satu kubur dinisbahkan kepada kubur Nabi Hud. Tiap-tiap tahun tadi itu kena ada puja situ. Dan ada umuh tokoh ulama dia ni lebih besar daripada istana lagi, tak ada guna gapo-gapo. Setahun je tempat dia guna. Setahun sekali guna umuh tu. Bahawa orang ada sekeliling kawasan dia tu, gapo yang dia dah dapat. Sebab itulah kita, kalau kita tak ngaji, tak tengok dengan mata kepala, tak dengar jadi banyak sikit, tertipu kita. Tertipu kita. Membesarkan kubur. Kubur adalah Islam ni suruh kita hormati, jangan kita akal lebih pada sedekah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia kata jangan akal lebih pada sedekah. Nak tengok kubur Imam Syafi'i kata dalam kitab pergi di Baqi' wal Ma'lah. Kubur Baqi', kubur Ma'lah ni duduk di Mekah, kubur Baqi' duduk Madinah. Kita tengok, hak tu lah kubur hak Imam Syafi'i kata di dalam kitab Bukan kubur hak duk bina mari tu, tak ada balas tu. Nampak tu tak? Kerana apa? Ulama sedega-sedega tak bina kubur. Kerana yang reti hadis la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Menjadikan kubur-kubur tu tempat sujud, tempat tawaf, tempat buat amal ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni penting kita nak hantar anak cucu kita pergi luar negeri nak tengok tu ya. Nampak tu tak? Letih sekarang lah ni sebab apa? Puak kuburiyun banyak ke boleh pergi jawatan tinggi-tinggi. Setelah daripada kalahnya bab politik, lah pasal dia lah boleh naiknya kuburiyun, dia lah duk atur sekarang lah ni. Sekarang lah ni ajaran soreh ada, saya ada video tapi saya pun kenal dia. Nama Yusri Jabr. Yusri Jabr ni aku Tuhan ni aku sekarang. Aku ni Tuhan ni aku. Tuhan ibadat pada aku ibadat pada Tuhan. Ni takkan ajaran Ibnu Arabi yang semua ulama pakat halang dia belaka pada zaman itu. Hatta zaman Ibn Hajar Al-Asqalani. Sampai situ. Orang mari tanya dia, boleh ke tak Tok Guru nak baca tafsir Ibn Katsir? Ya tak boleh. Hawa apa? Kerana orang Wahabi baca tafsir Ibn Katsir. Sampai situ ya bercakap. Sedangkan tafsir Ibn Katsir ni seluruh dunia belum daripada hadzal khabis ni datang kepada ini dunia, orang pakat terima belaka. Tapi nasib orang Islam sekarang lah. Ala i'tiqad annahum idza 'azzamu kuburahum fa innahum yakunu syufa'a
lahum indallah. Masya-Allah. Di atas pegangnya mereka apabila mereka itu membesarkan kubur-kubur tokoh-tokoh mereka, maka kubur itu akan jadi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni nak kita faham. Sebab tu benda ni benar. Hak kerajaan perlis buat ni nak mengkemukakan gapo dia syirik, gapo dia khurafat. Tak ada nak menghukumkan kata orang tu buat syirik ataupun musyrikun. Musyrikun ni satu lafaz orang panggil ism. Lafaz nama yang turun di atas seorang yang buat kerja dengan syirik, sedangkan dia tahu, dia reti, dia berilmu pengetahuan, tak ada kena paksa. Baru dinamakan musyrik. Ada pun mereka yang kerja syirik sedangkan dia jahil, dia tak tahu, hak ni tak dinamakan musyrik. Tu pegangnya orang Islam kita. Dia kata tahu dah ni, kita hendak membetulkan orang daripada syirik lagu mana? Kalau kita ni sesat. Jadi orang hak nak bawa manusia, nak kenalnya ini syirik, ini khurafat, ini Quran, ini hadis, ini jalannya Nabi, ini sahabat, ini ulama mu'tabar, sesat. Orang hak nak orang tak sah jalan ni saat ni tu duduk di atas hidayah. Gapo dia? Cuba kita kira dengan akal fikir. Orang nak menunjuk kata ini adalah syirik, ini adalah khurafat, kita kata dia sesat. Bah kalulah kita baliknya, hak ning ni adalah syirik, kita kata tauhid. Khurafat ni kita kata ittiba' masalan. Kita kata karamat masalan. Hak tu duduk atas jalan ni hidayah, ustaz. Ustaz ambil otak ustaz di mana mikir situ tu. Ustaz royak kata nak betul orang lagu manalah kalulah kita itu sesat. Sesat di atas dasar gapo? Satu pun tak ada nak waktu baik keterangi penjelasan kata sesat di atas dasar gapo. Tak boleh waktu baik. Amma ni nak jadi orang yang kamu duk tuduh, duk label, duk kata Wahabi, waris nari, nak jadilah mana? Kalau orang Wahabi tawak maulud, Nabi Muhammad, sahabat Nabi, imam pak wak dak? Dak. Kalau kita nak bilas sosok. Orang hak kamu label kata Wahabi. Sebab apa? Tak tunggu kubur. Nabi Muhammad, sahabat, imam pak tunggu ke dak? Dak. Ada oleh mana? Bilas sosok. Satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dia tabi'in, kita tahu kata jalan ni lagu mana. Orang Wahabi lagu mana? Tak sakut wah sebeh tekak. Baik, Nabi sakut tak? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sakut tak? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sakut tak? Imam Bukhari, Muslim sakut tak? Tak. Apa? Kita ambil ajaran mana? Hatta Imam Junaid, Imam a'immatut tasawuf, imam tasawuf duduk di Baghdad sakut tak? Siapa kita tanya? Awam tu kena tanya. Kata rupa lagu ni ambil daripada mana? Nampak tu tak? Kau sikit. Kita tang cari otak. Apa nama? Kita tadi itu nak pakai, kita pasti kita kena tengok kata rupa asal itu duduk mana. Rupa asal duduk mana. Supaya kata kita tak terlari daripada mana? Daripada jalan ni hak asli. Kita nak pergi kata demo ni sesat, atas dasar apa? Ya kata nak betul lagu mana orang daripada syirik. Lagu mana nak betul. Kalulah kita itu sesat di atas dasar apa? Kalau kita tanya kata sesat di atas dasar apa? Soalan ini tidak ada jawapan ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alaiha. Sampai ke hari kiamat pun tak ada. Sebab ia kata tadi itu, label tadi itu kecek dengan cakapan yang daripada hawa nafsu. Keluar daripada hawa. Wa af'idatuhum hawa. Cara mikir ni hawa nafsu. Nak kata. Aku sedap mulut nak kata. Fa nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Nak kata boleh. Tapi kata di atas dasar. Dasar sebab apa sesat? Kenapa sesat? Koyak satu persatu. Sesat sebab apa? Tak ada ulama sunnah an-nabawiyah yang kita ada jalan ni yang al-kuburiyun ataupun siapa lagi al-mutasawwifah al-mazmu' yang tak betul jalan tadi itu falsafiyah, tasawuf falsafi, warinya syubhat,
Tidak ada ulama kita senyap ambil semenjak dulu sampai sekarang malaikat ada jawapan. Hawak apa? Kerana turutnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap kesamaran wajib di atas kita orang tahu kena beri keterangan. Kalau tidak Tuhan soyak mulut esok. Tuhan soyak mulut sebagaimana tuan guru ni Abdul Aziz rahimahullahu taala kata, kita ngaji agama kalau tahu jangan kita susuk ilmu pengetahuan. Kenapa? Kerana akhirat esok Tuhan soyak mulut kita daripada kita senyap duk dia. Dengan sebab itu kita nak kata gapo, okey kata, tapi tak rasa gapo. Sesak kok mana? Sesak i'tikad tak Tuhan atas. Dan ayat Quran Tuhan atas belaka, kita tak ada atas tak bawah ni ambil ayat Quran mana? Sesak dengan sebab kata kita kena tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depan daripada semua ulama kena duduk di belakang dia. Kalau sesak balah ni, Pak Imam Syafi'i nak katalah mana? Dia kata idza qultu apabila aku kata satu perkara qaulan yukhaliful kitab was sunnah fa ana raji'un fi hayati wa ba'da mamati. Kalaulah aku kata satu pendapat wahai ummah tapi pendapat aku tergecengah dengan alkitab was sunnah, maka aku taubat daripada pendapat tu sama ada aku hidup atau aku mati. Ada hidup mana? Hak mana kata sesak tu? Coba bayyin lana, cara ayat kepada kita kata sesak di mana? Sebab bukan seorang. Faham awak hari ni bukan nak mempertahankan diri, dak mempertahankan jalan ni yang benar. Kalau tak kena, royak kata kena tu balah mana. Ni apabila kita waktu bek keterangan lagu ni kata kasar, tapi ni perkataan kalau kita sesak ni tak kasar. Kalaulah kita ni sesak ni kalimah kasar. Amba tak ada guna mana sesak-sesak tak betul jalan gitu ya. Tapi hakikat tadi itu kena juga pada ciri hak ni. Akan tetapi kita tak saya nak guna lafaz-lafaz umpama ni. Kita hendak mengajak orang kepada kebenaran, pasti kita dalam kebenaran. Baik. Mereka yang nak duduk di atas jalan sunnah tadi itu, kalaulah ia tidak ada benar sungguh dalam masalah nak bawa manusia, ia tak letak lambang dia Alkitab wa sunnah. Quran, hadis. Kemudian barulah ulama duk tengah tadi untuk nak pasal Quran hadis lah tu. Ia nak bagi dasar tu apa? Kerana orang kita ni kalau tak say nak kepada kebenaran, dia kena tak gambaran lagu tu. Orang tak say kebenaran, dia tak Quran hadis depan. Sebab apabila orang tak Quran hadis depan ni kena kerja letih. Letih seumpama Imam Syafi'i kena duk beralih negeri. Imam Ahmad siapa kena beralih negeri, kena duduk dah jail, kena duduk dalam penjara dan sebagainya. Dan lain-lain lagi ulama beratus-ratus, beribu-ribu orang. Hawa apa? Kerana ia tak lambang Alkitab was sunnah. Sebab apabila kita ni muamalat dengan Tuhan, Tuhan suruh-sungguh kita. Ya suruh-sungguh. Lah mana? Makna suruh kita buat kerja. Amba ada misal sama seumpama sungguh orang lama tu nak kita, tapi apabila kita jadi anak natu dia, ya suruh-sungguh. Buat apa? Dia nak buat kerja pandai. Kena cara dia. Cuma kita sebagai orang Islam, pasti kita kena tahu kata kita nak jalan lagu mana. Tu tepat dia ni. Pak kita lagi kata, nak mengajak orang kepada kebenaran, pasti kita duduk di atas dalam kebenaran. Memang kita duduk di dalam kebenaran. Mana dasar kita orang ahli sunnah wal jamaah mazhab salah ni cengah dengan Quran. Sehingga guru-guru kita umpama Syekhul Islam dan sebagainya, dia tulis kitab Wasithiyah tadi itu, dia masa jarak 3 tahun. Tulis sudah kitab kudak gitu, mata Wasithiyah, hala kepada ulama ummah masa 3 tahun. Dia tengok tadi mana salah dengan Quran hadis. Tak ada boleh waktu baik sampai hari ni. Hawa apa? Kerana dalam mata tu, dalam perkataan ayat tu baik, kala Tuhan, kala Rasulullah, kala sahabat, kala tabi'in. Nak salah di mana? Kalau benda Quran ni tak kena lagi, hadis Nabi tak kena lagi, barulah kita royak orang kata demo tu tak ada duduk di dalam kebenaran. Ni kita royak kata tak ada duduk di dalam kebenaran, sedangkan kita sendiri nak bawa kebenaran kepada ummah tadi itu, kita takut apanya? No, yata ini amalan khurafat. Ini amalan tak kena dengan ajaran Islam. Ini adalah rangkaian dan sebagainya. Apa kita duk jadi berat mulut kok mana? Ni nak kita faham. Faham tak faham tak lagi dia kata. Faham sungguh. Faham pesan kata tak ada dasar kata. Faham pesan kata tidak adanya ukuran dasar yang kita nak berjalan.
Kita dalam kesesatan, bagaimana hendak mengajak orang kepada kebenaran? Sesat tu betul mana? Turut Quran, turut hadis. Tak mau dengan syirik, tak mau khurafat. Ini sesat. Tak turut Quran, tak turut hadis. Suka pada syirik, suka pada khurafat. Hak ni hidayah. Subhanallah. Lagi duduk di mana? Lagi kita kecek. Dalam geng kita ni, dalam kumpulan kita tadi ni, cuba tengok. Berapa cara kalau kita nak tengok cara bab zikir satu. Bab zikir satu. Hak ni tarekah zikir lagu ni. Ini tarekah zikir lagu ni. Ini tarekah zikir lagu ni. Coba tanya tokoh khurafah ada di Kelantan tu. Mari rupa lagu ni, mari rupa lagu ni, selak tirai tanya Nabi, hadis Nabi kita tak boleh pakar, nak tanya Nabi sendiri, tak nak dengar dah ulama, gitu gini, tanya Nabi direct selalu. Ambil ajaran. Kita bukan tak dengar benda tu dari geng kita tu. Tapi kita dengar 12 telinga. Masuk dalam otak akal fikiran, turun di hati lagi. Tapi kita tak pernah tegur. Hak apa? Kita duduk dalam tu juga. Hak tu kah benar? Adakah hak tu kebenaran? Kalau hak tu kebenaran, mana kesesatan? Nak tanya ke apa tanya? Buka tirai tanya Nabi. Ya dengar ni seorang ustaz kita ni. Ada di Terengganu ni, dengar perkataan tu. Saya cakap lillahi ta'ala. La yakhafuna lawmata laim. Kita tak takut siapa pun yang nak itu dan ini. Sebab kita tadi itu in ajri illa 'ala Allah. Ganjaran kita gantung dengan Tuhan. Tuhan kata balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jaga insya-Allah. Sebab hidup dunia ni kalau kita hidup mempertahankan agama, insya-Allah kita hidup tadi itu dimuliai oleh Tuhan. Apa kena lagu mana? Cuba kita kira. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun. Orang beriman, orang yang beriman semua, cuba kita kira tengok. Hadis Nabi tak boleh. Kita tak kena payah mengaji. Tak dengar apa-apa tokoh mereka. Kami pergi di mana-mana, kami tak ada pergi mengaji, kami ikut ilmu mari belaka, Tuhan buka belaka. Subhanallah. Geng mana ni? Hak ni kah duduk di atas kebenaran? Cuba kita tanya. Hak ni kah duduk di atas kebenaran? Subhanallah. Ulama, sahabat saya tanya, ulama mana buat kerja belah tu? Malu muka di Nusantara kita ni sampai kena royak kepada YouTube kata, siapa yang ada. Yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Kembali kepada taghut untuk nak mengadukan hal. Orang Islam kita kalaulah benar sungguh royak. Man la syaikha lahu fasyaitan syaikhu qala Rasulullah. Tak ada rajuk pakai hari ni lagi. Hak ni ajaran benar ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu qala Rasulullah juga. Man azzama maulidi faqad azzamani dan sebagainya. Hadis Nabi qala Rasulullah sakuk di pondok ada besar begitu. Ning ke ajaran yang kamu itu kata benar? Ustaz tak pernah tegur benda-benda lagu tu. Kenapa? Karena ting kita ya kata. Kita tak. Kita kalau tak kena kita tegur. Tegur dengan cara an-nasihat. Baik. Nabi kita kata hari ngas ini, amal nak kupas insya-Allah taala. Supaya kata nak umat kita ni jadi tak terlibat dengan apa yang kata benda-benda yang jadi tak sesuai kita sebagai umat Islam itu. Ya kata Nabi kita kata sataftariku ummati ala 73 firqah. Umat aku ni berpecah kepada 73, thintan wa sab'una finnar. 72 itu dalam api neraka, wahidatun fil jannah, satu je dalam al-jannah. Masya-Allah. Ustaz sebut ni hadha dalil, ini dalil ni. Imma hujjatun lak wa imma hujjatun alaik. Wa imma dia hujjah pembantu bagi ustaz, wa imma benar ni makan ustaz. Ya dalil yang duk main supaya obat. Makan tak kena jadi mudarat. Makan kena jadi manfaat. Balah mana? Dia kata satu fil jannah, satu golongan sahaja masuk syurga. Ya Rasulullah, manhum? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa? Wahai Rasulullah. Dia kata wahidun fil jannah tu siapa ya Rasulullah?
siapakah satu golongan dalam syurga tu? Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi. Allahu akbar. Iaitu jalan ni yang aku ada di atasnya dan sahabat aku ada di atasnya. Masya Allah. Kalau mari sampai sini, molek. Hadis ni kita buat kesimpulan dulu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim. Dan Hakim kata sahihun ala syarti Muslim. Hadis sahih hadis ni. Tidak ada dalam dunia ni yang kata hadis ni dhaif, hadis ni maudhu', malaikat Hasan As-Saqqaf. Hamba rakyat we tahu nah bagi orang ngaji baru-baru tu, Hasan As-Saqqaf seorang je yang jur'ah kata hadis iftiraqil ummah ni tak sabit bahkan maudhu'. Yang kata ke hak lain tu tolong bangun jawab Abdullah Harari sendiri. Abdullah Al-Harari tua kumpulan ahbash naik duk caca gitu. Hasan As-Saqqaf hadis ni sabit dia kata. Sama-sama dia. Hak kita tak kena masuk lah. Awak apa? Kerana al-batil dia akan gadah sama sendiri. Dia pasal dia. Dan apabila kata gitu, hadis ni memang hadis ni sabit. Tak usah kata lagu mana lah, hadis ni adalah hadis sabit bagi apa nama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata umat kita ni akan pecah tubik 73. 72 pahala dengan ke satu saja dalam syurga. Kalau syarah lagu ni panggil syarah kurangnya. Faham mana? Faham mana? Hadis ni apa panggil hadisul wa'id. Bukan hadisul hukm. Hadis perjanjian. Hadis perjanjian bukan hukum tetap. Balas mana? 72 Tuhan janji masuk dengan kau. Tapi boleh jadi ke tak? Kata Allah Ta'ala nak apa sebab dia ada kebaikan. Boleh jadi. Boleh jadi Allah Ta'ala wi apung kepada dia dengan kelebihan Tuhan. Tuhan wi apung ke dia, masuk syurga. Tak kena masuk dengan kau. Pas janji ya Tuhan. Janji ya Tuhan, kalau seksa, Tuhan wi maaf, orang panggil adil. Orang panggil apa? Orang panggil kelebihan. Kalau janji ya Tuhan, tapi Tuhan tak beri, Tuhan tak buat, itu panggil kekurangan. Maka balik Tuhan nak seksa, kalau Tuhan wi maaf, hak ni panggil dipuji, bukan dicela. Hak ni fahami hak sungguh. Lalu kita nak terjemah hadis ni hak kenanya, Tuhan janji 72 dalam api neraka, satu je Tuhan nak buh syurga dengan tidak nak masuk neraka dulu. Tiba-tiba ustaz kata, satu je hak Nabi janji nak masuk syurga selalu. Allahu Akbar. Apa dia? Iaitu barang yang aku ada di atasnya dan sahabat aku ada di atasnya. Ustaz khabar dak ustaz ni bukan jalan ni. Yang pertama, dalam Islam kita Nabi wari gapo? Yang pertama, pegang ni. Bab pegang ni. Nabi kita wari, memang. Yang kedua, bab amal ibadat. Ambil dua ni ibadat. Yang ketiga, bab akhlak. Tak apalah akhlak kita kata, khalah dengan salah ni, kita boleh duduk sekali. Cuma kita nak tilik di sini. Adakah pegangnya khalah ni serupa dengan pegangnya salaf? Adakah pegangnya salaf itu serupa dengan pegangnya khalaf? Adakah ibadat hak orang khalah dok buat tadi itu serupa dengan ibadat orang salah dia buat? Kalau mari di sini kita jawab kata jauh. Jauh. Orang salah pegang kata Quran, kalam Tuhan, lafaz dengan makna. Orang salaf. Kita duk ngaji la Sahih Bukhari itu dak khalqu af'alil ibad ya apalah tu. Orang khalaf pergilah mana? Orang khalaf pergi kata makna saja lafaz bukan daripada Allah Taala dan bukan daripada dari Allah. Lafaz tu bukan daripada Allah. Salah sini. Orang salah kata boleh tanya aina Allah, di mana Allah? Sebab Nabi tanya. Orang khalaf kata tak boleh. Tak percaya apa tanya tengok. Orang salah pergi kata Tuhan tertinggi di atas zat dia. Orang khalaf pergilah mana? Tak atas tak bawah. 3 bab ni badai dah. Tu bab iman. Kalau satu lagi, bab iman. Iman di sisi salaf, qaulun wa amalun wa i'tiqad. Perkataan, pegangnya, perbuatan. Nabi kata, dalam hadis sahih tu ke,
Katalah mana? Al-iman apa nama? Lahu syu'bah. Ada berbagai cabangan. A'laha qawlu la ilaha illallah. Tinggi sekali iaitu perkataan la ilaha illallah. Tu qaul, nak kata dengan mulut. Tiba-tiba wa adnaha al-imatatul adha 'anil tariq. Hak bawah sekali daripada iman, yakni kita kutiknya sapah ataupun benda-benda yang jadi benda mudarat bagi orang Islam, paku ke duri ke gapo, kaca ke gapo daripada jalan ni orang Islam, hak tu bawah sekali. Itu amal. Lalu Nabi kata wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah satu cabangan daripada iman. Malu tu amal hati. Sebab tu ulama istidlal al-iman di sisi mazhab salaf qaulun wa amalun wa i'tiqad. Kamu kata balas mana tentang bab ni? Kamu kata, bab ni kita sekadar bab pegang ni. Itu bab pegang tasdik dalam hati saja ya. Kita tak pasti kita kata dengan lidah dan sebagainya. Ni dia. Hai, kita tak ada kata lagu tu. Kita tengok lagi kitab Jawharatul Tauhid, pernah ngaji tak? Kitab Jawharatul Tauhid ni akidah biar. Akidah mutaakhirin, akidah orang salah ke orang khalaf. Syekh Al-Laqani kata wa fussiral imanu bit tasdiqi, dan ditafsirkan iman tadi itu bit tasdiq wan nutqu fihi al khalfu bit tahqiqi. Adapun kita tutur dengan lidah itu khilaf di sisi kita, dia kata. Pasupa di mana? Ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau bila jauh. Tu bak pegangi habak amal pula. Kata kami ni serupa dengan Nabi, duduk serupa dengan Nabi. Baik, mula-mula sekali maulidun Nabi. Nabi buat. Sahabat. Hai, Nabi tak ada buat tapi Nabi tak ada larang. Nabi tak buat tu alamat tak larang dah. Hawa apa? Kerana kalaulah dia tak buat satu perkara menunjuk kata dia tegah. Tegah ke apa? Tegah diri daripada pekerjaan dia. Supaya orang kita nak kecek mudah-mudah. Ya senyap. Duk dia masuk bilik tak kecek ke apa. Ya kena raya. Hari ni aku tak saya kecek dengan siapa. Tak, dia buat lalu. Dia tengok. Tak kena raya apa orang pahal. Dia tak kecek tu. Biar dia. Dalam itu ada konsep dia. Ya kerti lah tu. Makna Nabi SAW tak buat perbuatan tu sedangkan sebab duk ada hijah-hijah tu. Maulidu tu. Dia datang hari-hari senang tu. Tapi dia tak ada ambil asbab tu wa amal sikit pun. Lepas kita pergi ambil kan? Hak kita ayat kata ma'alaihi wa ashabi tu. Nabi tak buat, sahabat takut sahabat ada seorang mana-mana buat 100,000 lebih ni. Cari mai seorang. Talak li wahid. Hari seorang tak apa dah. Kata buat maulidun Nabi. Sampaikan hari ni pun nak cari dalil tak jumpa. Pas supa dengan sahabat, supa dengan Nabi. Subhanallah. Hak ni ke jalan kebenaran. Sebab tu saya ayat kata nak kecek gapa-gapa, biarkan kita mikir dulu. Apabila orang tak ada buat maulidun Nabi, turut Nabi, Wahabi. Tak ke? Belum nak berzikir ila hadratin Nabi, lepas tu baca Fatihah zikir, Wahabi. Kena berzikir Wahabi dah sekarang lah ni. Sebab pahala banyak pada zikir Allah lagi. Kalau Allah tu pangkat bawah lagi, bukan pangkat khawas, pangkat bawah. Hak Wahabi tu pangkat tinggi langit ni. Wahabi ni amal rakyat dah. Tuhan beri. Sebab tu buat yang maju. Nampak tu? Ada belakang tangan dia. Gapa kata Tuhan takwi buat dia? Sebab orang nak kata, Wahabi, berilah. Tuhan beri. Hanya balik kot tu. Ya tak ada apa. Banyak sikit pun tak ada gapa. Kau maju lagi. Ni nak kita faham. Ni kita nak kecek. Padai dengan orang yang biasanya tak guna akal fikir. Ni kita kata maaf lah deh. Ni umur banyak dah. Kalau kira pada adat tu rolik tu pintu kubur tu dekat. Tapi kita tak kira dengan akal fikiran kita. Kita buat kerja, kita faham kata benda ni kita suka tahu tak apa. Nampak tu tak? Kita tak ada agak dia ni ulama lah. Kita kecek ni kita tak ada agak dia kata dia tu ulama. Dia ustaz. Memang ustaz. Dia nak panggil kita ni ustaz juga. Kita pun ustaz juga. Okey, tapi nak kata ulama lah. Gapo ulama? Quran ada ke tak dalam dada 30 juzuk? Dan sebagainya daripada alat-alat semua tadi itu ada ke tak ada? Kalau sekadar duk nakah pak cu ke dia kata.
Nampak tu tak? Dengar keset Pak Cu mengajar betul petua. Ni tak bukan ulama tu. Nama kecek ke tu dah. Nak wi pahal kata kita kecek ni nak wi reti kata nak wi pahal pada orang Nusantara kita kata janganlah pesing kata nak akak benda hak tak sesuai kita nak akak. Itu satu. Jadi orang tak buat kerja hak Nabi buat, jadi label demo kata Wahabi selalu. Hak tu payah. Hak tu yang ambil kerajaan, tu ambil tu ambil ni ambil tu jadi masalah sah tadi. Yang mau kecek di atas dasar ilmiah. Kalau nak cokeh dengan ilmu. Hai, ada Nabi buat. Ulama belum ada kamu semua kata bid'ah belaka maklum. Cuma bid'ah hasanah. Tu ya. Nampak tu tak? Bid'ah hasanah. Tu ya. Bukan bid'ah. Nak kata sunnatun muttaba'ah. Tak ada pihak berani dalam dunia ni. Malaikat Ali Jafri. Nampak tu tak? Malaikat Ali Jafri. Tak apalah kita kata afallahu anhu lah. Tak ada masalah sini. Wa fi riwayatin al-jamaah. Dan pada satu riwayat jamaah yang selamat masuk syurga iaitu mereka yang ada di atas jalan ni aku dan sahabat aku dan jamaah. Aku dan sahabat jalan ni aku tu itulah sunnah. Lepas tu kita dok jadi muskilah gapo apabila orang sebut kata perkampungan sunnah. Pas kita sendiri sebut kata jalan Nabi, jalan sahabat, jalan sunnah. Pas kita jadi tahu dah ni demo siapa ni. Jadi nak murih perkampungan sunnah. Pas nak murih buat apa? Orang nak bawa sunnah, kita pun nak sunnah. Tapi buat apa kita apabila orang buat perkampungan sunnah? Oh, demo ni. Sesak ni nak betul orang lagu mana? Hakut mana pula? Ni nak ayat kata tak ada lain tak bukan kecek dengan hawa. Kecek dengan rajman bil ghaib. Kecek dengan perkara yang kita tak tahu, kamari kita label ke orang. Ni masalah besar ni. Al-jamaah itu tidak disandarkan. Jamaah-jamaah tu iaitu hak sebenarnya benda-benda yang diletakkan oleh para ulama dunia daripada dahulu sampai ke al-qiyamah. Hak ni panggil takrif kita. Jemaah ni kalau kita nak tengok dengan cara pendetailan banyak hak ulama-ulama kita bawa datang. Bolehlah tengok dalam kitab mana-mana, kitab Syatibi dan sebagainya. Jamaah hak penting sekali iaitu maksud di sini iaitu gapo nama? Jemaah yang dikata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni iaitu puak-puak sahabat khusus. Puak-puak sahabat khususnya. Sahabat itulah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dia kata al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jemaah ni benda yang kita duduk di atas benda benar, hak landasan Alkitab was sunnah walaupun kita salah. Apa dia kata lagu tu? Karena dia duduk di Baghdad nu, duduk di Kufah nu, puak mana? Puak Qadariyah, puak Jahmiyah, puak tu, puak ni, puak tu, puak ni keluar daripada Madinah mai duduk situ, ia sore bawa jalan Nabi. Lepas tu pia ada jemaah zaman tu. Abdullah bin Mas'ud ni jemaah. Bukan puak hak duduk ramai tu jemaah. Kita pergi faham kata jemaah ni jemaah dalam masjid kita. Bukan. Hak tu panggil hukum pakat tak masuk dalam hak ni. Supaya orang ada ambil perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa 'indallahi qabihun." Apa yang dilihatkan oleh orang Islam dalam masjid kita ni, semua tu kata molek, maka moleklah benda tu. Sebab itulah makhluk Nabi ni molek sebab orang dalam masjid kita kata molek belaka. Oh, tak kena mengenung hak tu. Muslimun di situ humus sahabah. As-sahabah sebab Abdullah bin Mas'ud kata ni, kata bila. Ia kata bila. Ia kata tak kala orang nak latihnya Abu Bakar jadi khalifah. Maka tak waktu orang kena dia kata ni pendapat ni perkataan ni hak Abdullah bin Mas'ud kata tentang khalifah Abu Bakar. Bukan masalah Maulidun Nabi nak rengka semua arbabil bidah puak-puak awak berengka dalam dunia ni gilah di mana tempat pun. Ambil hadis tu. Ambil perkataan Abdullah bin Mas'ud tu. Hanya apa itu. Hak tu demokrasi. Percaya partai. Aku ana habis saying.
Lagu mana baik? Molek tak apa. Ha tu pada syati patai. Bukan hukum tu. Ni ambil perkataan Abdullah ibn Mas'ud nak buat rangka yang kata kan? Hak ni kena dah ni. Bukan dia. Nampak tu tak? Itu bukan dia. Ada apa hak kata ulama-ulama dunia daripada dahulu sampai ke sekarang? Baik. Nak tanya satu perkara. Hak kita duk iktikad. Kata Quran tadi itu makna dia sahaja ya daripada Tuhan. Makna saja pada Tuhan. Lafaz bukan. Orang panggil kalam nafsi tu ambil mana? Ambil pada dulu sampai sekarang. Kalau kita duk mikir tu golek ke orang duk ngajar balah tu. Ajaran kita ni kita duk jalan ni beribu tahun dah. Cik pergi mari gapo hak beribu tahun tunggu kubur Imam Syafi'i pun tak kenal. Al-Safa Imam Ghazali kena kedak tu. Gapo lagi kita kata apabila ulama ummah tak ada kenal. Hak beribu tahun tu hak nak kocek kita. Pas kita orang awal tak ada nak cek dah. Esok ke kelek matang buat gapo lagi. Sekarang tu ya kita. Tak kira orang Nusantara dengan cara umumnya saya kata ni, saya royak ni, umumlah gitu. Tak ada cek dah. Nampak tengok panjang ya kecek ni. Kecek pun pandai, orang pun ramah dengar dia. Kita percaya dia selalu. Sudah. Islam kita ya bukanlah tu. Sebab tu Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dia kata, orang yang pegang kata kalam nafsi tu belum daripada Abdullah ibn al-Mubarak itu Abdullah ibn Kullab, tak ada biasa orang pegang belah tu. Akidah orang khalas ada pegang lala ni kata Quran ada depan kita ni makhluk ni. Cuma tak boleh royak kepada orang kata ni makhluk, takut orang faham salah pula. Tapi kalau duk ngajar orang anak murid kita duk depan kita duk ngajar tiap hari beroyak dia kata tu makhluk. Pegang ni mana? Pegang ni kata ambil daripada dahulu sampai sekarang ambil dah no. Majak naik apa sasia kata? Ambil dah no. Pada mau kata, tak ada adalah kitab kita. Buka kitab Jawharatul Tauhid ni, hak kuning ni. Muka berapa? Muka 130. Syekh Bajuri kata lah hana. Syekh Bajuri kata kan. Bagi tengok apa dah tu? Nawawi kita faham. Dia kata di sini, dia kata, kalau kita nak baca begitu ada. Ia katakan annal Quran bimaknal kalam wa mazhabu ahli sunnah al-kalam di sini qala aidan an-nafsi wa laysa bimakhluq. Kalau nafsi itu bukan makhluk. Wa ambal Quran bimaknal lafzi alladhi naqra'uhu fa huwa makhluqun. Ada apa Quran lafzi hak kita dak baca akan dia hak tu cerak makhluk dia kata. Hak ni ke akidah ambil pada dulu sampai ke sekarang. Tengok. Imam Zahabi riwayat dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, hadzal qaum ma sabaqahu ahadun minal alamin. Tak ada biar dulu daripada ini pendapat ni, seorang pun tak ada. Tu ahli sejarah dah. Zahabi kata boleh tinggal dia dalam masalah sejarah. Ya cek tak ada orang pergi lagu ni. Pas kita kata ambil pada dulu sampai sekarang. Ya. Subhanallah. Pas kita lah mana? Ni bab Quran. Bab mana lagi kita kata? Nanti tengok. Bab apa lagi? Banyak. Kalau kita waktu baik, tak apalah kita waktu baik sikit-sikit padailah. Nanti bab lain lah pula insya-Allah. Amok kecek ni kecek dengan ilmiah. Bukan kecek dengan nak itu. Kalau kamu kata dak kami bukan lagu ni. Kitab. Bawa kitab. Natlu. Maftah. Dia tengok kitab katalah mana. Kitab kecek. Kita sah kecek baca ibarat buka babul kalam di sisi ahli kalam dok ngaji tu dia fahamlah mana. Sungguh kedak kata Quran di sisi kamu ada Quran lafzi ada Quran nafsi. Kami kata le kocek kami. Dak kami tak kata le kocek kami. Kami kata le kitab ni. Sebab kita ngaji balah ning juga dulu. Nampak tu dah kita ngaji balah ning juga nak maaf lah situ tu. Cuma hak ni bukan akidah Nabi. Bukan akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abadan tak. Imam Ahmad balah lain, Imam Syafi'i balah lain, Imam Malik balah lain, Imam Bukhari balah lain. Faham kita nak duduk mana?
Nampak tak? Sebab saya tanya kata, kalau dalam majlis kita ni, balik ni puak tokoh imam pak saja. Balik ni puak kita saja ni, puak duk nyawa Allah ni. Nak kecek apa? Kalau dalam majlis tu lah. Mu'tazilah kata bijak-bijak. Dapat Imam Syafi'i sore, ya 4, 5, 6, 17 orang, 18 orang, 20 orang. Setengah riwayat daripada kitab sejarah. Sore senyap bish. Datang Hasan Al-Mu'tazili. Bukan Hasan Antar lah. Hasan Mu'tazili. Depan raja, kecek dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berdar 2-3 kali. Nyatak turun. Lalu ketua dia kata, aku duk ayat dah je duk kecek dengan demo ni. Kata. Hana ayat kata hujah ahli sunnati wal jamaah tinggi. Ingat, hujah orang mazhab kita ni, sebab tu ulama kata, man hajama ahli sunnati wal jamaah saqat. Siapa dia tepuh ahli sunnati wal jamaah, patah sayap jatuh. Tahu? Dalam sejarah, besing tahu tahu orang tua kita bayan. Dalam sejarah, di taning kita berlaku. Nak kecek di antara pihak ulama sunnah dengan ulama Islam juga, tapi bukan sunnah, ulama ahli kalam. Ulama sunnah kata, jaga molek nak kecek, kalau kecek tak kena, tak ada tempat kediaman. Habislah anak tu, anak murid habis. Dia kata tak apa nak kecek. Kecek. Tak ada, habis ponak-ponak bilicing. Bukan je niat dah ni, tapi nak ayat kata orang kita ni tengok hujah dah. Sebab tu hari ni hurai tu ada hurai jalan. Hurai. Tapi nak kecek sebagaimana dulu kita tak main dah lagu tu, sebab dia tahu sebab hujah. Ni dia gagah. Pas nak pergi hurai balah mana ni, kitab mai balah ni. Dalam kitab ayat kata ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam lafzi ni makhluk cerak. Pas kalam nafsi ni turun ke tak? Pada Lailatul Qadar. Kata kalam lafzi turun sekali dengan makna pada Lailatul Qadar. Kalulah kata kalam lafzi, kalam nafsi saja, Lailatul Qadar itu majak pula. Tak ada kali pada hakikat, sebab tu pada tak pakat tak say nak iktikaf belaka tu. Ya sakut habis ni. Sakut bilicing ni. Sebab tu kita nak kecek gapo-gapo ustaz nah. Jangan duk faham kata orang tak tahu. Orang tahu. Jemaah, itu maksudnya. Faham tak lagi, faham dah kata tak kena hurai belah ni. Tak kena hurai belah ni, salah. Tak betul ustaz. Tengok molek lah, tengok kitab banyak. Nah, tak pada kalau kita nak murajaah kepada orang Melayu saja, tengok hak Arab katik apa dia kata. Tengok hak Arab katik. Nampak tu tak? Tidak hendak ikut. Kita hendak ikut Wahabi boleh tidak, dia kata. Ni buat soalan sendiri. Kita ni nak ikut Wahabi boleh ke tak? Biar Wahabi. Nak jadi Wahabi ni rupalah mana? Cara ayat dulu nak dia kata ya orang kita ni, ya kaedahnya, lagi masa insya-Allah, kaedahnya kita tadi itu nak kata satu perkara pasti kena ada definisi. Kena ada ta'rif, kena ada had. Royak betul dulu kata gini cara dia, had dia lah mana, had dia ni. Cara nak jalan lagu mana, supaya kita nak pergi kanan-kanan, ya kena tahu jalan dulu. Nak pergi mana kita kata, jalan lah mana. Kena bawa ada pasport pergi. Kena bawa ada syakhs bitaqah syakhsiyah, bat pelacacun kalau bahasa IC dan sebagainya, kena bawa kata bawa. Ya kena tahu. Kalau tidak, tak boleh. Hendak kata nak label kau orang kata, Wahabi tak Wahabi. Gapo dia nak jadi? Nak kata. Dia nak panggil Wahabi tak Wahabi, kita tak rasa kisah mana, tak rasa serabut mana. Awak apa? Kerana raya ada Wahabi ni Tuhan beri. Apabila kata Tuhan beri, beri banyak, tak apa. Tak ada masalah. Tuhan akan bagi mata dah. Jawabnya, tak ada jawab apa. Saya pernah. Orang duk tuduh label ke saya beri kertas putih so. Hamba nak jadi Wahabi, tapi nak tulis apa nama si borel tu, gapo katik. Nak jadi Wahabi tu kita nak pakah Wahabi. Jawab hari so mana-mana. I'tikad kata Quran ni kalau Tuhan lafaz dan makna. Kena hak Nabi wari. I'tikad kata kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadat, jangan mendahului Nabi, itulah tawaduk. Kena.
Semua tadi itu orang hak dak label mari itu kata Wahabi semua kena belaka dengan Nabi. Kalau gitu kita salah kata tak pandai nak kira panggil. Tuduh orang hak turut Nabi kata Wahabi supaya apa? Supaya nak we turutnya jalan ni hak kita letak sendiri. Hak kita tak sendiri belaka benda-benda tadi itu. Tu. Kita hendak ikut Wahabi boleh tidak? Jawabnya jangan ikutlah. Jangan ikut Wahabi. Tapi kena ikut Nabi. Hak Wahabi, hak Nabi tu hak mana? Okey dia kata. Okey sungguh. Tapi gapo hak mukhalafah orang hak kamu itu label kata Wahabi itu hak tak serupa perwaktan dia dengan Nabi. Gapo? Ni tepat hak kita nak wipahir kepada umat masyarakat Melayu kata, dak ini kita kena tertipu. Benda ni kita tertipu lama mari dah kata benda ni benda yang tak benar kita duk lagu ni. Apa? Kenapa tidak boleh ikut Wahabi? Ni sebab hak sedap ni. Sini hak sedap. Apa tak boleh ikut Wahabi? Kerana kita lari ikut golongan orang yang mengkafirkan umat Islam. Tengok ya ugut. Apa yang takhwif. Nak menakuti. Soal. Kita nak tekat orang Jawi sama ada orang Malaysia, orang Fatani, orang di mana. Tok guru tanding kita ni berapa orang kerajaan Saudi tak didai kata kafir. Saya tanya. Tok guru orang tanding kita ataupun tok guru Nusantara dengan cara umum duk Mekah belakang ngaji Mekah. Pas Mekah tu berlepas pada Muhammad bin Wahab ni pengetah. Nak tanya kata seorang mana kerajaan turun hukum atau kafir. Nampak duk seneleng ni? Ngajar ilmu kalam tiap hari boleh puasa beragama. Tak ada apa-apa. Mereka ini kafir ke orang, mereka halal darah orang. Pas duk kelip mengajar tu orang kagak apa. Kalau menghalal kata siapa tanah air kita lah. Soalan kata benda tu kita orang awal boleh mikir dah. Kata gapo dia. Sungguh ke golongan orang yang dilabelkan kata Wahabi itu mengkafirkan umat Islam? Tak benar. Apa boleh kata tak benar? Kerana masalah kafir tadi itu bukan dalam kitab-kitab ulama-ulama yang kamu itu tuduh mereka kata Wahabi sahaja. Dalam kitab Syafi'iyah pun belanja masalah kafir. Masalah murtadin, babul murtad, bab murtad tadi itu bab kufur dah tu. Kalau kita nak tengok kata, mereka ini suka kafir orang. Kita tak biasa kafir orang. Kita tak biasa kafir orang. Okey, tak ada apa. Yang biasa ngaji kitab ni tak? Nak jadi ahli kalam pasti kena ngaji kitab ni. Kitab Muqaddimat. Muqaddimat ni hak Syekh Sanusi. Tepat tak kita orang panggil Mata'ul Barahin. Mata'ul Barahin ngaji belaka. Pak tak kita tak ada orang tak ngaji. Sebab kalau tak ngaji hak ni, nescaya tak sempurna imi. Betul tak? Maka salah satu daripada muqaddimah hak yang letak, apa nama? Al-Muqaddimatur Rabi'atu fi usulil kufri wal bid'ah. Dasar orang tu nak jadi kufur dan jadi bid'ah. Apa nama? Masuk kufur juga. Yakni salah satu daripadanya gapo dia? Iaitu kita gi pakai sebagaimana Tuhan royak, Nabi royak dengan tak ukur dengan akal fikir. Semua hak Tuhan royak, Nabi royak, bak dia, bak Tuhan maksudnya. Kalau tak mari tak takal fikir hak kita, orang lagu ning masuk dalam pakar kufur. Sebab tu sah-sah royak Quran atau sah royak hadis tak angkat. Sini dia jadi baji ni. Dok terlekat paku buruk sini. Palah mana dia kata? Nak baca we dengar. Pak kamu nak hurai lagu mana hurai mari, tak ada apa. Tapi hak ning adalah dasar hak kamu sungguh. Kamu kena mengaku ada ayat kata, Wahabi ni kufur orang belaka. Hak kita ni.
Hak kita duk ngaji ni, tepat kita ni Nusantara umumnya ngaji mata ni. Dan di sisi Syekh Sanusi ni, barang siapa tak kenal Tuhan, mengikut jalan ni dia, nascaya iman tu duk di antara dua. Wa imma kufur, wa imma fasik. Apa nak katalah no? Wa imma kufur, wa imma fasik. Bah orang awal reti tak berjirim berjisai. Orang awal jirim berjisai, jauha firi. Arak tak arak. Kamu tasik, kamu fasik, amrun i'tibari, reti tak? Istilah pun tak bisa dengarnya kata nak reti. Sebab itulah, nak pergi situ sikit, Imamul Qurtubi rahimahullah ta'ala cakap dalam tafsir dia kata, mereka ini bukan sekadar takfirkan, mengkufurkan orang awam, mak pak dia apa kena juga, dia kata. Dalam tafsir Qurtubi, kalau baca tu nampak tak ada dengan masa, nak baca apa boleh? Ada saja cedek mari, ketah hijau. Nak wipahai kepada umat Islam, kata mereka ini duk tuduh ke orang kafir orang. Kita duk mengajar sebagai asah. Asah anak cucu, anak Melayu kita mengaji kitab ni dia kata nah, wattamassuku fi aqaidil iman bi mujarradi zawahiril kitab was sunnah min ghairi tafsil baina ma yastahil zahiruhu minha wa ma la yastahil. Hak ni usul kufur dan jadi bid'ah. Mereka yang pegang dalam masalah berimej semata-mata dengan zahir Quran hadis, dengan ketiadaan tak di atas akal fikiran, hak mana mustahil pada akal, hak mana wajib pada akal, orang ni pakai Quran, pakai hadis dengan cara kufur dan bid'ah. Nak kata kan? Kamu duk oyak kata mereka ni suka kufur orang, sebab tu tak boleh turut dia, tak boleh pergi diperlis sebab kufur orang. Ni maza taqul? Nak katalah ana. Hak le kocek kita ni. Pas ni asah ni. Amak kecek ni hak asah. Nak kecek kita kena beza di antara peribadi dengan asah. Dalam kita masalah ada orang peribadi tak berjuru kecek terhadap hak Abu Hanifah gitu, hak Abu Hanifah gini. Hak tu peribadi dia. Bukan dasar sebagai dasar kita nak jalan. Kalau ulama besar kita pakai ijmu' kecek belah tu belakang, baru jadi dasar. Kalau ni seorang afrad, furada kecek daripada kita kecek belah tu. Ni orang panggil ya duk kecek belah tu, nak pergi ukur tahap lain tak leh. La tuqas, tak boleh nak kias. Tapi hak ni ada yang mau kata tak ada lah kitab kita. Ni ada lagi kitab ada 5 buah kitab ni. Syarah Aqidatul Kubra. Hak ni hak tinggi sekali. Kitab Syekh Sanusi juga. Syekh Sanusi ni ada 5 utai kitab. Ada muqaddimah, ada sugra, ada wusta, ada kubra. 5. Semua kecek supaya dah kah. Pada ada hasiah apa nama Dusuki, hasiah tu hasiah ni, Syarqawi tak Syarqawi, balah tu lah. Ya kecek. Bah kita nak kata lah mana. Nak takwil lah mana. Nampak tu tak? Kita belum ada kata, apa tak boleh nak ikut golongan hak demo kata Wahabi tak Wahabi ni. Kerana mereka ini suka mengkafirkan umat Islam. Tak. Bukan ada kufur orang ikut dia gitu. Kalau kufur orang sungguh tak kelik Mekah dapat kita ni. Nah, tu Masjid Haram. Tak, memang ni tak suka kita. Kita kutip tahu. Hak suruh kutip tahu tu dalam masa sejak mati 3,000 orang, ulama mana? Idrib bil milyan. Ulama mana? Hak kamu duk terima pergi Malaysia tu. Di Mesir. Masa saya duduk hari tu, royak pada askar. Ambil nyawa buat ni. Dalam sejarah 3,000 orang. Ulama mana? Kalau nak tengok dalam sejarah, demo ni suka kufur kau orang. Awak apa? Sebab menamakan puak dia ni puak ahli tauhid. Orang lain bukan ahli tauhid. Lepas tu Daulah Muwahhidin dulu, Ibnu Tumarak melawan dengan Murabitin. Tak kaya tuduh Murabitin itu daulah musyrikun kan? Kabalah mana? Bunuh banyak mana mati? Subhanallah. Apa kita tak sebut hati benda-benda lagu ni kepada umat masyarakat? Ini perkara yang kita tergelam di dalam di dalam benda hak sebenar. Subhanallah. Qurtubi katalah mana? Nak baca we nampak sikit sini. Insya-Allah taala. Ambil masa sikit.
Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ia kata di dalam tafsir ayat daripada surah Al-A'raf. Ia kata inna awal wajibat ma'rifatu billahi la adda ila takfir al-jamil ghafir wal adadil kathir. Ia kata, ia mai dok cara masalah nak kenal Tuhan. Lalu ahli kalam kata nak kenal Tuhan, kalau nak sah iman pasti kena kenal jiran jiseng. Kalau tak kenal jiran, tak kenal jiseng, tak kenal jauhar, tak kenal tak kenal kamu tasim mufasir, tak sah iman. Lalu Qurtubi kata kalau gitu membawa pada kufur kan banyak ke daripada orang Islam. Kufur orang. Pegangnya lagu tu terjatuh kufur dah. Tak masuk syurga malaikat sikit, dia kata. Lalu Imam Zahabi kata, وَذَلِكَ بَعِيدٌ. Lagu ni tak boleh nak jadi, dia kata. Hawak apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu mengajak orang, tak ada suruh mikir benda-benda lagu tu. Tak ada hajar pun mula lagi. Habis itu kita terkadang tertipu juga, kita kata. Demo dok tolak ilmu kalam. Takkan demo etika Tuhan ada, kata Tuhan tak ada. Tuhan ada tu sama Tuhan ada. Macam mana isbat kata ada tu, isbat dalil mana? Kita isbat kata Tuhan ada, percaya kata Tuhan ada sebab Nabi kita ada, bawa Quran mari kan, Nabi bawa mukjizat mari, sekadar tu padai lah. Hak ni tak padai banyak tu, kalau tak reti jirim jising, dak lagi, tak beriman lagi. Ni dia ni. Sebab itulah Imam Zahabi kata wa dhahaba ba'dul mutaakhirin wal mutaqaddimin minal mutakallimin, daripada ahli kalam, ila anna man lam ya'rif Allah ta'ala bit-turuqil lati taraquha wal abhath allati harraruha lam yasih imanuhu wa huwa kafirun. Dia kata, dia katalah mana? Dia kata setengah daripada orang Kamadia dan orang dulu daripada ahli kalam ni, yang lebih sihat ni, daripada ahli kalam, bahawasanya mereka yang tak kenal Tuhan dengan jalan ni yang mereka letak mari, tak sah iman dia, bahkan dia ni kafir. Orang ni kafir. Lalu Zahabi kata itu, Qurtubi kata, fayalzamu ala hadha takfiru aktsaril muslimin. Maka lazimlah tu banyak ya takfir orang Islam, sebab orang Islam tak erti belah tu. Cuba tanya, tengok orang awal kalau duduk di Malaysia tu, besok tuan tangga jumpa semaya subuh, tanya, kamu tasir, kamu pasir ni kenal tak? Ataupun puak kita ni tubik semaya subuh esok kare, tanya, jirim jiseng ni belah mana pak cik? Cuba hurai, berjirim jiseng ni belah mana? Jauhar firik ni belah mana? Matang 4 hari tak faham lagi. Kalau orang kapung tak faham, cerak pun tak faham. Tapi kalau ngaji kul huwallahu ahad, Allahus samad, qul ya ayyuhal kafirun, nanti wa awwalu man yabda'u bitakfirihi, awal mereka yang dia itu kufur, dia abauhu wa aslafuhu wa jiranuhu, pak mak dia, jiran dia dan tok nenek keturunan dia semua. Ni ahli kalam. Pas kamu duk ayat tak boleh nak ikut puak ni suka mengkafirkan orang. Kamu hak suka kafirkan orang. Nas daripada kitab ulama-ulama ni. Ni Qurtubi tuai kitab apa nama? Ahkamil Quran. Kalau kita tengok Qurtubi kitab Mufhim, syarah Sahih Muslim, teruk lagi dia kata. Qurtubi ada 2. Qurtubi hadis, Qurtubi ahli tafsir. Tengok. Habis itu, Wahabi adalah golongan yang mengkafirkan umat Islam. Faham? Faham tak lagi dia kata. Bukan sekadar dia kafirkan orang awal, dia kata. Siapakah ulama apa dia kafir? Allahu Akbar. Pia hak ulama kita kafir. Pia hak ulama kita kafir orang tu. Siapa? Tapi ulama kamu seumpama Kautsari. Bagaimana pendirian dia terhadap Abdullah anak bagi Imam Ahmad? Takkan kafir? Kautsari, ulama dia. Takkan ulama kamu? Ulama dia. Kami ni ada kitab di tangan. Pendapat dia ni 200 orang lebih dari kalangan ummah, ulama ummah. Dia kafir sampai dia mentafsirkan. Mengkafir sehingga turun darajat sampai memfasikkan semua ulama.
Dia kata, oh bukan sekadar tu. No, semua no pakat kafir belaka. Pia, duk royak. Just sebut mari kata ulama kita kata kafir pia. Siapa? Dalam perlis tu. Samahatul Mufti royak kata Imam Nawawi ni bukan orang beriman. Cuba cari mari kalau ada. Ambil hak ketua-ketua jadi ambil furada sore tu tak leh apa situ. Nampak tu? Nak ambil hak pasing ada muka. Wajah tu ada muka tu bagi hak tu. Ni kita dah kira kata oh kafir orang belaka gitu, kafir orang masalah ni kita dah tuduh orang ni. Ustaz tak berasa kata bimbang sikit nah itu dak kata benda-benda lagu ni. Ustaz baca kitab berapa buah, ustaz boleh kecek belah ni. Ustaz kenal ulama sunnah ni berapa orang? Hak ustaz boleh kecek belah ni. Pas tiba-tiba tengok. Semua puak ni suruh kafir kat orang. Ulama dikatakan sesat pula. Royaklah kata ulama dikatakan kafir kan oleh mereka ini. Sesat dengan kafir lain. Kita kata Imam Zamakhsyari tak betul jalan sebab ia Mu'tazilah. Tapi ia kafir tak? Kita tak kata. Pia lagi kita kata. Hak tu hak ni banyak lagi kalau kita nak sebut. Masalah tak betul jalan lain. Supaya kita masalah. Kalulah kita kata kita orang mazhab Syafi'i. Kita tak beramal dengan pendapat dalam pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni anjing ni ya suci. Boleh pegang. Di sisi kita tak boleh. Lepas tu kita tak beramal dengan pendapat Maliki tu, adakah lazim kita menyesatkan pendapat tu? Tak kali kah? Ini apa yang kata baca kitab tak siapa. Tak beza di antara khilaf dan kita nak menyesatkan di antara satu sama lain. Sedangkan hak sebenarnya yang kamu duk turut sangat, kamu ni anti Albani. Sebab apa? Sebab kata Albani ni masalah hadis dia ni belaga sama sendiri. Baca kitab dia. Baca kitab Hasan As-Saqaf. Kabar ke tak kata Hasan As-Saqaf tu lagi hukum Hasan Al-Ash'ari kata dhalun mudil. Sesat lagi menyesat. Kerana kamu tak royak pada ummah. Kamu tu apa kena tak royak pada ummah. Kamu ikut Hasan As-Saqaf. Tapi kamu tak royak. Dia royak tahu. Demo ni kata ulama ni sesat dan sebagainya. Pia duk kata. Kalau kita menakhasyah bab masalah pendapat tu lain. Tapi nak royak tak dhalun mudil. Seumpama Hasan As-Saqaf kata pada Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau kibar hak kita, cerak kita tak ada. Hak ketua lah. Kalau hak lidinya tu, kira mana hak tu? Imam Nawawi dikatakan sesat. Allahu Rabbi, dia kata. Dia duk kata. Imam Nawawi ni kata sesat. Man. Kita duk mengajar semua tumor ni, duk dengar tok guru kita semenjak daripada dulu. Sama ada Malaysia ataupun Thailand ni, tak biasa duk oyak Imam Nawawi sesat. Biasa dengar. Ngaji 40 tahun di depan kita ni. Puak-puak ayah-ayah kita ni. Tak biasa dengar. Atau tok guru sunnah ni kata, Imam Nawawi sesat ni tak boleh ikut. Tak ada, dia kata lah tu. Mek mana? Dia kacak kita. Supaya orang duk ayat tani hari tu. Tak boleh ni. Bakar kitab Syekh Daud ni. Bakar kitab Syekh Daud. Ya kacak bila? Oh, ya kacak sudah. Kesek ada tak? Ya kacak sudah. Ingat mereka ni kalau ada tak nanti kena tanya 2 kali. Sekali pada dia tu baik lu dah. Tapi hak tak ada dah tu ada hai tu tak ada satu. Tepat dia. Imam Abu Hanifah dikatakan ulama jahil dan sebagainya. Hak ning ni kita kata, hak kata jahil ni, kamu nak ada muskilah dengan seorang yang ada di negeri kamu daripada Arab, hak tu hal lain. Tapi hak pendapat ni pendapat ra'yun syaksi hak dia. Pendapat peribadi hak dia. Kita nak buat ukur semua tak boleh. Ni tak ada lagu ni. Tak boleh ngaji sekolah ni. Awak apa ada budak lebih sorek. Kena awak saja. Dia tak kena. Waktu baik hak tu. Waktu hak lain. Kalau lah nak kira lagu tu, Nabi Yusuf main mana? Takkan mari daripada Nabi Yaqub. Yahuza main mana? Syama'ul mari di mana? Kan waktu kan ambil Nabi Yusuf pergi jual? Kalau gitu anak Nabi tak lebih molek. Siapa ke Yusuf tak molek juga? Okey. Tu cara kita nak buat keadilan dalam masalah percakapan. Jangan ikut golongan ini.
Hendak ikut Nabi. Nabi mana kita nak ikut? Hak tu ladah lah ustaz kata. Nampak tu tak? Hak tu ladah ustaz tak faham sendiri, dia terbelik sendiri. Lepas tu ustaz dia nak buat murid kat orang kata. Ustaz tak tali. Ustaz sepak tali, ustaz maki kat orang. Yang tak kena buatlah tu. Ustaz tak tali sendiri. Esok-esok nak tak tali gapo-gapo, kena tengoklah dulu kita nak lalu dak kat tu. Kalau kita nak lalu kat tu, kita tak ingat mana. Pak kita tak setok lah pada maki kat orang, boleh dosa pula dosa. Sakit lagi kita. Masalah ilmu ni kita jangan kecek lepas. Kita minta maaf lah. Kita jangan kecek lepas. Dalam kita, dalam mana-mana pun jangan kita kecek lepas. Kalau kecek lepas, tak boleh. Amal kecek ni, ada ketah kerja di depan. Kita buat rajak ke dengan cara baik. Kalau ada tak kena kot mana, tak ada apa, kita rajak boleh. Tapi kalau kita kecek, insya-Allah. Sebab kita tengok mai dulu. Kita kena hajar pada guru kita, tengok dulu belum pada nak bercakap. Faham dulu belum pada nak bercakap. Faham di atas maksud hak dia. Kalau kita tak tengok sebuah, tengok banyak buah. Tengok hak tu, tengok hak ni, tengok hak tu, tengok hak ni, baru waktu bek kenyataan kata benda ni tak ada benar kali. Kalau gitu, apa yang kita boleh buat kesimpulan, perkampungan sunnah baru ni adalah niatnya baik dan orang hak gitu bolehnya ilmu pengetahuan yang agak kata elok, agak kata benda tadi itu boleh mengangkatkan kedudukan daripada hak molek dah kepada molek lagi. Hak tak molek kepada molek. Itulah hak sebenarnya. Bukan sebagaimana seorang ustaz ni lah, afallahu anhu lah, minta Allah Ta'ala apunglah dosa dia dan dosa kita. Dan minta Tuhan bukakan pandangan sikit. Jangan kita asabiah kelajak, jangan kita ta'asub kelajak. Kecek ke apa? Biar kecek dengan ilmu. Kalau kita tak kecek dengan ilmu, takut Tuhan cabut daripada kita pangkat. Kalau Tuhan cabut daripada kita, takut habis. Nampak tak? Manusia kita ni, dia ada di tangan Tuhan. Tuhan nak beri, dia beri. Kalau Tuhan nak cabut, dia jatuh. Dengan sebab itu kita bawa amanah ni, bawa molek. Jangan ada suka kata kita ada kekuatan. La haula lana wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kekuatan apa-apa melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah sekadar ni lah, ni pun tengah malam dah. Mudah-mudahan perkara itu boleh jadi penjelasan bagi umat Islam dengan cara seluruhnya, dan kita harap daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ni sebagai majlis yang berkat, majlis yang Allah Subhanahu wa taala merahmati, dan minta Tuhan tadi itu bukakan akal fikiran kita, pandangan kita, boleh kita menerimakan kebenaran walaupun daripada pihak mana-mana. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi mannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.